Kenapa usaha untuk mewujudkan muafakat nasional iaitu penyatuan orang Melayu 2.0 ni gagal? Kenapa gagal, geng? Kalau kita tengok yang mula-mula duk habang kata nak menyatukan PAS dan UMNO ni siapa dia, geng? Pemuda AMDA. Dan PAS dalam jiwa besar dia untuk menyatukan orang Melayu terima, buka tangan, mendepakan tangan untuk terima cadangan untuk muafakat nasional penyatuan orang Melayu ni. Boleh tengok dekat kenyataan-kenyataan pimpinan PAS, pemuda PAS. Dan sebenarnya PAS memang dah lama pun memperjuangkan penyatuan orang-orang Melayu ni. Walaupun teruk PAS kena khianat, kena tikam belakang dan sebagainya, tapi PAS masih istiqamah sehingga hari ini memperjuangkan untuk menyatukan orang-orang Melayu kita. Dan dengan menyatukan orang-orang Melayu kita, satukan undi orang-orang Melayu. Di Semenanjung sahaja kita boleh dapat 115 kerusi dah parlimen, tanpa perlu tunggu Sabah dan Sarawak pun untuk membentuk kerajaan yang didominasi oleh orang-orang Melayu. Tapi semua usaha ni gagal hari ini apabila ada pemimpin daripada orang Melayu sendiri yang khianat kepada penyatuan orang-orang Melayu. Dia kata pula tak mau kena patuk berkali-kali. Yang aku nampak, telok dia dah kena pegang. Berapa kes dia, geng? Yang aku nampak, geng, Melayu-Melayu dalam Pakatan Harapan dan AMDAP tu sama je semua. Fikir diri sendiri je. Mana mereka mau fikir pasal penyatuan umat. Last-last, titah addendum tak terpakai. Tahniah kepada Menteri Wilayah yang baru dari DAP. Tapi kita pun faham, geng, bila pemimpin ni ada masalah banyak dalam kes rasuah, kes salah laku dan sebagainya, maka mudahlah pemimpin tu diperkotak-katik, dipegang telok, diugut dan sebagainya. Jadi nampak tak, geng, betapa susahnya nak memperjuangkan penyatuan orang-orang Melayu ni bila ada pemimpin-pemimpin yang macam Wak 47 ni. Sepatutnya UMNO ataupun AMDAP yang sekarang ni kena tukar dah pemimpin. Tak relevan dah ada kepala yang boleh diugut, dipegang telur oleh puak-puak komunis, chauvinis ni, geng. Yang ruginya orang-orang Melayu. Nampak tak, wahai rakyat Malaysia? Apa tengoklah, titah addendum dekat bosku tak terpakai. Tapi titah yang di Pertuan Agong untuk pengampunan Anwar terpakai pula. Jadi ingat betul-betul ni, geng. Wak 47 dan AMDAP menolak penyatuan orang Melayu dan memilih DAP. Tolak PAS, pilih DAP. Tolak bosku dan jilat kaki DAP. AMDAP mantap. AMDAP mantap. Wow.